Assalamualaikum. Selamat petang. Kita berbelok lagi. Kita berbelok lagi. Okey, alhamdulillah. Ada kesan baju ni. Balik. Ni kelabu ni baru balik ni. Balik. Dia orang dapat, ibu dia pun dapat kesan ni. Alhamdulillah. Macam mana kita nak masukkan terus direct ke dalam untuk kita upload ke tu lah. Hello all. Share all. Aku pun macam mana silap setting ni telefon kan. Kena buat tutorial tu. Tutorial. Tok ria. Tok ria ke tok 5 ria? Tok ria. Paria. Balik. Skodan balik. Hari dah petang ni. Hari dah petang Skodan. Sila balik ke kandang. Lapor diri kandang Skodan. Balik. Hei. Balik. Bentak balik. Anak bentak balik. Anak bentak ni. Bentak. Kau kena masuk putih bentak. Hei. Bentak. Kau bagi masuk putih. Baka putih. Baka putih tu. Ali Karim. Nama putih tu yang Draco tu tak ada kan? Papa Draco dah tak ada. Kan? Papa Drake tu dah tak ada. Papa Drake tu dah kena curi lah. Dalam sistem dia orang tu, hutang. Ke jadi macam mana cerita gila geng-geng tu? Dia boleh buat kenal kita. Aku terkejut beruk dia kenal. Memang kita satu ketika dulu kita ramah, kita rajin bercampur dengan orang kan? Tapi kita tak pernah jumpa dia. Siap ada hutang dekat kau dengan dia. Kita nak minta siasat ni lembaga siasatan hutang ni. Geng-geng ni termasuk apa benda pinjaman pasal gaji tu. Yang gaji tu, yang ada Liza tu apa benda dengan Dapi, dengan Nizam Sari tu, Nazlah Harun. Jadi macam mana? Kita tak belanja. Yang belanja orang lain. Gaji kita pula habis. Kau faham tak? Dia nak belanja pakai duit dia lah. Kita punya belanja, kita punya gaji. Dia nak belanja gaji kita, nak bagi habis. Lepas tu kita nak kena rugi. Kau gila apa ni Mazlan? Kau gila apa ni Dapi? Kau nak belanja apa benda, kau belanja duit kau. Macam duit nasi lemak dekat dekat air putih tu. 2 tempat air putih tau. 2 tempat Ana. Cuba kau ingat balik, kau renung balik Ana. 2 tempat. Aku ni pandang kau hari-hari. Hari-hari selama 1000 hari. Kau kena apa-apa sebenarnya. Kau nak tunjuk dekat orang apa sebenarnya. Balik. Ni baru balik nampak ni. Baru balik ni. Pagi-pagi dia kena kejar tau. Ni. Anak kecil dia kena kejar ni. Dia macam hak satu tu. Yang kawan tu dah kena fikir geruk lembu tu dia beli. Tahu. Yang kita ni dapatkan perintah mahkamah dekat rauk apa benda gitu, yang Pak Usuk klaim apa benda kebau dia jual tu, kita beli lembu. Tapi macam mana cerita dia? Kita nak penjelasan daripada unit pengurusan Fedal lepas hilir 1 ni, Zuraidi ni, pasal kereta Audi. Kau kata bukan kereta aku.
Kau nak kenal dia orang siapa tu? Dia tengah kering, tengah sakit sekarang ni. Dekat istana. Aku duk buat kerja pasal dia hari tu. Demi Allah aku cakap pasal pasal tu. Yang kau dengan Pika ni kau nak tunjuk apa ni Zuraidi?